Nabi kata Sayyidina Ali, selama mana ada orang kaya yang tidak bakhil, Islam akan kelihatan hebat. Sebab itu jangan berhenti infak kepada Islam. Dengan kita infaklah Islam jadi hebat. Selamatnya Islam pada hari ini dan di antaranya pun dengan adanya pusat-pusat pendidikan agama. Adanya pusat pendidikan agama bangun dengan apa? Dengan infak, zakat orang ramai. Bajet dah ada sekolah agama. Tuan-tuan ada dengar cerita baru ni pembentangan bajet. Kita meluluskan bajet 36 juta untuk sekolah pondok. Ada dengar? Kalau tuan-tuan dengar, memang ada masalah pendengaran. Tak ada sekolah agama, tak ada bajet sekolah agama. Sukan tak tahu ke berapa puluh juta untuk didik anak kita, untuk didik remaja kita bertelanjang tengah padang, berpuluh juta. Untuk ajak kepada remaja-remaja kita campur aduk lelaki perempuan dalam program kebudayaan, berpuluh juta. Nak didik manusia dan rakyat jadi orang, jadi manusia, tak ada bajet. Tak ada bajet. Mana nak menunjukkan bangunnya kita dari mana? Daripada infak dan kesedaran umat yang cinta kepada pendidikan. Cuba kita tengok negara Pakistan. Kalau tuan-tuan pergi ke Karachi, ibu negara lama Pakistan, Karachi. Ibu negara moden Islamabad. Tuan-tuan pergi ke Karachi, tak tahu ke berapa puluh universiti swasta. Negara kita ada tak universiti swasta? Ada. Tapi ditaja oleh siapa? Universiti swasta hidup dengan adanya institusi keuangan yang bantu memberi pinjaman kepada pelajar yang belajar di kolej dan universiti swasta. Itu nak daftar masuk universiti, kena buat pinjaman dengan institusi keuangan dulu. Institusi keuangan bayar yuran terus tunai kepada pihak universiti, pelajar bayar angsuran kepada pihak institusi keuangan. Jadi dia hidup dengan apa? Dengan institusi keuangan. Di Pakistan dia tak hidup itu. Universiti swasta. Kita ingatkan adalah institusi keuangan saja, tak ada. Datang daripada mana? Universiti swasta, yuran percuma. Peliklah kita. Nak sabar yuran percuma. Pelajar masuk tak bayar yuran. Tak ada tempat tinggal, free duduk di hostel asrama. Duduk di hostel, makan free. Sampai setiap bulan ada duit saku walaupun tak ada. Pelik ke tak pelik universiti dia? Kalau buat macam tu tempat kita, dengan mudi-mudi kena jual. Maknanya mereka boleh hidup kerana apa? Kerana di belakang mereka orang-orang kaya yang cinta kepada infak. Cuba kita selidik belakang dia siapa? Oh, toke kapal. 30% daripada pendapatan bisnes mereka untuk tabung pendidikan sekolah. Tengok pula dia tukang kasut. Dapat tak banyak sekali, tapi ada berapa persen untuk membangunkan agama. Betul hebat. Walaupun negara dia miskin, negara dia. Nak banding negara kita. Miskin tak miskinnya Pakistan dan Karachi ni, sehingga ada orang buat kerja yang tempat kita tak buat kerja tu. Iaitu ambil upah korek telinga. Ada tak tak kita ambil upah korek telinga? Tak ada. Kita pergi kat surau, kat masjid hari Jumaat macam lagi tadi, start pada lepas subuh tu, berpuluh orang berpuluh orang duduk di kaki kiri kanan jalan menuju ke masjid. Dia ada satu bangku, lepas tu depan dia ada bangku. Kita kata buat apa ni, minta sedekah ke? Tak, bukan minta sedekah. Ambil upah korek telinga.
sebelah serupi, dua belah diskaun serupi setengah, dua belah. Maknanya nak tunjuk miskinnya dia. Modal dia cuma besi hak orang telinga dia. Habis solat, orang lain datang, besi itu juga basuh budak. Ini mana nak tunjuk miskinnya dia. Ada pekerja ambil upah cukur bulu ketiak. Sebelah RM2, dua belah RM3, diskaun. Kalau lepas RM5. Itu nak tunjuk pada kita miskin. Tapi bagaimana dia boleh bangunkan pusat pendidikan? Ramai para ilmuwan belajar universiti di mana-mana kerana adanya orang-orang kaya yang membangunkan agama. Ini kita nak hidupkan dalam masyarakat kita. Supaya kita sedar bahawa kita kena infak bagi membangunkan agama. Nak agak ke bajet memang tak ada bajet. Maka kita bangunkan agama. Orang nak buat markas, bangunkan. Nak buat sekolah, pasti beri sumbangan. Jadi sebab itu kita kena hidupkan budaya infak. Ini untuk perjuangan Islam. Sebab itu kita boleh hidup. Islam ni dia hidup dengan infak. Barakah dia, ada berkat. Cara nak menambahkan rezeki ialah sedekah. Ini kata Junaid Al-Baghdadi. Ada anak murid dia tanya Tok Guru, macam mana Tok Guru boleh kaya? Dia kata, kamu amalkan 3 perkara. Amalkan 3 perkara. Perkara yang pertama, salat duha pada setiap hari. Jangan seminggu sekali, setiap hari. Yang kedua, hendaklah baca suratul Waqi'ah sehari semalam sekali. Tak sempat pagi, tak dapat malam, siang, tak dapat siang, malam. Dan yang ketiga, kata Junaid, ialah bersedekah pada setiap hari. Tak banyak, sikit. Lalu anak murid ditanya, daripada 3 perkara tu, kalau kami nak buat satu je, hak mana paling power sekali? Anak murid biasalah dia malas pada Tok Guru. Kalau kami nak pilih satu je, hak mana power? Dia tanya Junaid. Junaid kata, ambillah sedekah fi sabilillah. Sedekah. Kerana bila kamu solat duha, antaramu dengan Allah sahaja. Bila kamu baca suratul Waqi'ah, antaramu dengan Allah sahaja. Tapi kalau kamu infak, antaramu Allah dan orang yang kamu infakkan itu. Ini maknanya kena sedekah pada setiap hari. Jangan berlalu satu hari sehingga menutup tirai malam dengan kita tidak bersedekah untuk agama Allah. Jangan buat itu. Jadi sedekah. Tak boleh banyak sikit. Didik diri kita cinta pada sedekah. Ini kadang-kadang setengah orang dia lalu jalan musafir, lalu dekat dengan masjid nak buang air, dia buang air. Tepi tanda masjid itu ada satu tabur, bersedekahlah derma untuk memastikan tandas ini bersih. Derma tak? Tak derma. Suruh 50 sen je kan. Bengkok banyak. Penuh tandas ni. Tapi derma malas. Hari kita nak didik. Supaya apa? Supaya kita rajin bersedekah. Orang yang selalu bersedekah akan bertambah hatinya cinta kepada akhirat. Ini cara dia. Seorang sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana saya nak pujuk, nak pupuk asuh diri saya cinta pada akhirat? Payah sungguh. Ini sahabat Nabi ni. Sahabat pun berasa payah nak didik jiwa cinta akhirat. Dah kita lagi payah kita. Lagi susah kita. Baru nak cinta akhirat, datang ceramah. Tengah duduk zikir. Macam mana nak warak kita? Salat depan TV. Sebab tu orang suruh salat berjamaah. Datang ke masjid. Salat di rumah. Tak rumah mana sempurna. Salat depan TV.
sambil tengok drama. Dekat hero nak kena pergelat belasah, dia tangguh rokok sekejap. Tangguh rokok sekejap, hero nak tengok kena belasah macam mana. Mana boleh tak besar salat di rumah. Kita tengah tahiyat, anak datang, pegang telinga. Tahiyat akhir kan, pegang telinga, korek telinga ayah, duduk atas hibur. Anak pergi, datang isteri pula duduk atas hibur, lagi banyak. Jadi maknanya cara mana kita nak cinta pada akhirat? Sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, kamu ambil benda yang hati kamu kasih, kamu campak ke akhirat. Sebab hati kita ni dia macam anjing lah. Macam anjing kejar kayu je. Orang balik kayu, anjing pergi kejar kayu. Balik tulang, pergi kejar tulang. Bawa balik semula. Lambat kita balik roti, dia terletak roti. Itu cerita dia. Hati manusia. Maka benda yang hati manusia kasih. Lalu kata sahabat, manusia kasih kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah. Allah cipta manusia ni ada kasih kepada harta benda dunia tadi. Lalu nak suruh hati kita ni pergi ke akhirat, ambil benda yang hati kita kasih, campak ke akhirat. Iaitu jadikan dunia harta yang dikasihi oleh hati, infak dia di jalan Allah, hantar dia ke akhirat. Maka hati kita akan kasih akhirat, cinta akhirat. Orang yang cinta akhirat lawan selamat. Walaupun dia jahil. Dia jahil, tak belajar. Dulu zaman muda, belagayang saja. Lepas belagayang, mikat kukuh. Kerja dia. Belajar, tak belajar. Cuma lagi rehat, duduk atas tepi jalan, kedai kopi, tengok gusti je lah. Tapi lama-kelamaan, walaupun dia jahil, tapi kalau dengar ceramah lebih kurang, dia cinta akhirat. Maka dia akan selamat. Berbanding ulama yang cinta dunia. Itu bahaya dia. Cinta dunia rusak, kata orang jahil. Ulama pelingkup. Pelingkup ulama. Hak yang haram jadi makruh, yang makruh jadi harus. Kenapa cinta dunia? Tapi kalau cinta akhirat, orang jahil pun selamat. Tak banyak belajar, baru mula nak belajar. Dulu pernah ada belajar lebih kurang Muniyatul Musalli, habis separuh ya. Tak sempat habis, untuk guru mati. Tidak alim dia, tapi dia cinta pada akhirat, maka dia akan selamat. Dia akan selamat kerana dia tidak akan buat perkara yang membinasakan dia di akhirat. Sebab tu kita kena asuh jiwa kita cinta akhirat. Antara yang mengasuh jiwa cinta akhirat, infak fi sabilillah. Selalu bagi derma. Sebab tu derma ni, saya lama juga pengalaman ketik derma ni, macam-macam gaya dah. Derma untuk sekolah, derma untuk masjid, derma untuk rumah anak yatim, macam-macam. Pengalaman kita derma tidak akan dapat dikutip, diambil daripada orang yang tak biasa derma, walaupun dia kaya. Derma hanya akan diperolehi daripada orang yang biasa derma, walaupun dia miskin. Kenapa? Kerana bila dia dah biasa derma, dia yakin. Lagi derma, lagi yakin. Dia kata tak susuk pun harta aku, bahkan makin murah rezeki. Derma lagi, murah lagi. Maka dia akan menderma. Tapi yang tidak pernah menderma, dia tak yakin, walaupun dia kaya. Lama orang minta derma. Sampai seluk dalam poket tu dekat 5 minit. Duit RM1 sekarang nipis duit RM1. Dia lekat 2-3 keping. Tu gila. Tengok supaya dapat RM1 je. Punya kedekut. Maknanya tidak yakin kepada Allah. Tak yakin sebab dia tak pernah derma. Tapi orang biasa derma, okey. Tak ada apa. Betul, untuk orang duduk dalam perjuangan Islam. Dahlah pergi dengar ceramah, dapat ilmu. Perjalanan jadi jihad fisabilillah. Sampai sana derma pula. Makan sendiri, minum sendiri, jadi pahala belaka.